Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zati Ayuni binti Izzat Fatahan, nombor matrik 079927. Pada hari ini, kami akan membentangkan tajuk munasakhat dalam ilmu faraid. Munasakhat merupakan salah satu perbahasan penting dalam pembahagian harta pusaka yang berlaku apabila seseorang waris meninggal dunia sebelum sempat menerima bahagiannya daripada harta pusaka si mati yang pertama. Keadaan ini menyebabkan proses pembahagian pusaka menjadi lebih kompleks kerana melibatkan lebih daripada satu kematian dan memerlukan pengiraan yang teliti bagi memastikan setiap waris menerima hak mereka dengan adil mengikut hukum syarak. Nama saya Amni Farini binti Zulfarin, nombor matrik 080200. Saya akan menerangkan data kes munasakhat yang kami kaji. Kes ini merupakan satu kes munasakhat yang melibatkan beberapa kematian berlapis dalam kalangan waris. Kematian-kematian tersebut berlaku sebelum harta pusaka dibahagikan sepenuhnya. Hal ini menyebabkan bahagian harta pusaka yang sepatutnya diterima oleh waris-waris perlu diagihkan kepada waris-waris seterusnya. Keadaan ini lazimnya berlaku disebabkan kematian berturut-turut dengan takdir Allah SWT ataupun akibat kelewatan waris dalam mengurus dan mengagihkan harta pusaka. Oleh itu, pengiraan munasakhat perlu dilaksanakan supaya setiap waris mendapat hak mereka yang sepatutnya. Dalam kes munasakhat yang kami kaji ini, melibatkan 5 orang si mati yang dilabel sebagai M1, M2, M3, M4 dan M5. Maklumat setiap waris adalah seperti berikut. Si mati pertama, Syed Abu bin Syed Darus. M1 telah meninggal dunia pada 23 April 1992. Beliau merupakan pemilik asal harta pusaka dalam kes ini. Si mati pertama merupakan suami kedua kepada Nik Yah binti Long, iaitu si mati kedua yang akan disebutkan nanti. Si mati pertama telah meninggalkan isteri serta 5 orang anak mereka, iaitu Nik Yah, Syed Marzuki, Syed Marzari, Sharifah Latifah, Syed Muhammad Syukri dan Syed Muhammad Faris. Seterusnya, si mati kedua iaitu Nik Yah binti Long telah meninggal dunia pada 6 Mac 2004. M2 meninggalkan 5 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan, iaitu Wan Muhammad Zailan, Syed Marzuki, Syed Marzari, Sharifah Latifah, Syed Muhammad Syukri dan Syed Muhammad Faris. Kemudian, si mati ketiga, Wan Muhammad Zailan bin Wan Muhammad, telah meninggal dunia pada 12 Januari 2016. Si mati ketiga merupakan anak kepada si mati kedua tadi hasil perkahwinan terdahulu. Si mati ketiga telah meninggalkan isteri dan seorang anak lelaki, iaitu Faridah dan Wan Muhammad Bakini. Selepas itu, si mati keempat, Syed Marzuki bin Syed Abu, meninggal dunia pada 4 Jun 2024. M4 merupakan anak kepada M1 dan M2 yang sepatutnya menerima bahagian harta pusaka yang terdahulu. Oleh itu, bahagiannya perlu diagihkan kepada warisnya. M4 telah meninggalkan isteri, 4 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan, iaitu Fauziah, Syed Mohzani, Syed Fahmi, Syed Amirul, Syed Marzlan, Sharifah Marzlin, Sharifah Marzlina dan Sharifah Maisarah. Dan si mati yang kelima, Syed Muhammad Syukri bin Syed Abu, telah meninggal dunia pada 24 November 2025. M5 juga merupakan anak kepada M1 dan M2. M5 telah meninggalkan isteri, 2 orang anak perempuan serta seorang anak lelaki, iaitu Wan Aniza, Sharifah Mumtaz Farahayu, Sharifah Rahika dan Syed Abdah Raik. Berikut merupakan gambar rajah berdasarkan data kes yang disebutkan tadi. Baik, ini adalah jadual pengiraan munasakhat bagi kes yang kami kaji. Saya Widat Amani binti Ramzi, nombor matrik 080668. Seterusnya saya akan huraikan tentang keterangan berkenaan jadual. Baik, seperti yang kita dah tengok tadi, jadual di atas menunjukkan pembahagian harta pusaka mengikut hukum faraid
menggunakan kaedah munasakhat bagi beberapa orang si mati yang kami labelkan sebagai M1, M2, M3, M4 dan M5. Setiap si mati mempunyai waris yang berbeza seperti isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Serta pembahagian dilakukan mengikut nisbah faraid yang telah ditetapkan. Nilai saham dan jamiah iaitu jumlah keseluruhan pembahagian dikira berdasarkan pecahan asal seperti 1/8 dan pembahagian asabah antara anak-anak. Baik, pada peringkat pertama, si mati pertama iaitu Said Abu bin Said Derus. Beliau meninggalkan harta sebanyak 88 unit dan mengikut pembahagian harta menunjukkan bahawa isteri beliau mendapat bahagian sebanyak 1/8 daripada keseluruhan harta pusaka kerana wujudnya waris anak. Manakala baki harta diagihkan kepada anak-anak yang terdiri daripada anak lelaki dan anak perempuan beliau mengikut kadar asabah, di mana setiap saham anak lelaki adalah 2 unit saham bersamaan dengan 14 unit dan anak perempuan 1 saham bersamaan 7 unit. Kiraan dalam jadual menunjukkan pecahan asas diagihkan kepada unit saham, contohnya 14, 7 dan 16 unit. Dan jumlah keseluruhan jamiah bagi si mati satu adalah berasaskan pengembangan unit seperti 11 dan 88 yang akhirnya menghasilkan nilai keseluruhan iaitu 2,464 unit. Baik, bagi kes si mati kedua iaitu Ni'yah, beliau merupakan isteri kepada si mati pertama. Apabila beliau meninggal dunia, waris beliau adalah 5 orang anak lelaki dan 1 anak perempuan. Berdasarkan jadual, bahagian bagi si mati 1 dan si mati 2 digabungkan dalam pengiraan kerana kedua-duanya mempunyai waris yang sama, iaitu anak-anak yang sama menyebabkan proses munasakhat berlaku secara serentak. Dalam kes ini, anak-anak menerima 2 kali harta iaitu dari M1 dan M2. Maka setiap waris anak akan mendapat gandaan bahagian mengikut kadar masing-masing daripada kedua-dua pusaka tersebut. Oleh itu, jumlah keseluruhan pembahagian M1 dan M2 disatukan dalam satu pengiraan jamiah dan kolom sebelah menunjukkan jamiah bagi keseluruhan harta gabungan kedua-dua si mati. Bagi si mati ketiga, iaitu Wan Muhammad Zailan, si mati meninggalkan 1 isteri dan 1 anak lelaki. Dalam pembahagian faraid, isteri beliau menerima 1/8 daripada harta kerana wujudnya waris anak. Manakala anak lelakinya menerima asabah iaitu 7 bahagian, maka nisbah pembahagian bagi si mati ketiga adalah isteri 1/8 bersamaan 1 bahagian dan anak lelaki 7/8 bersamaan 7 bahagian daripada keseluruhan harta. Kes ini menunjukkan pembahagian ringkas kerana hanya melibatkan 1 waris asabah tanpa perlu pecahan tambahan. Nama Sharifah Rodiah binti Said Muhammad Faris, nombor matrik 080467. Seterusnya bagi si mati keempat iaitu Said Marzuki. Jadual menunjukkan si mati meninggalkan 88 bahagian hartanya di mana isteri menerima bahagian fardu iaitu 1/8 bersamaan 11 bahagian. Manakala baki 77 bahagian diagihkan kepada anak-anak sebagai asabah dengan nisbah 2:1 di mana 4 anak lelaki bersamaan 8 unit saham dan 3 anak perempuan bersamaan 3 unit saham. Menjadikan jumlah keseluruhan 11 unit saham. Pembahagian ini menggambarkan bahawa setiap pewaris mempunyai komposisi waris yang berbeza. Namun kaedah pengiraan faraid tetap sama berdasarkan kedudukan waris. Seterusnya bagi si mati yang kelima iaitu Said Syukri. Pembahagian harta juga mengikuti prinsip yang sama iaitu bahagian isteri diberikan terlebih dahulu mengikut kadar yang ditetapkan. Jumlah harta ialah 32 unit. Isteri menerima 4 unit iaitu 1/8, manakala baki 28 unit diagihkan kepada waris lain yang berhak seperti anak-anak sebagai asabah. Baki ini bersamaan 4 saham iaitu 4 didarabkan dengan 7 unit. Maka anak lelaki menerima 14 unit bersamaan 2 saham dan anak perempuan menerima 7 unit bersamaan 1 saham. Keseluruhan jadual ini menunjukkan bahawa sistem faraid memastikan setiap waris mendapat hak masing-masing secara adil dan teratur berdasarkan hukum syarak. Berdasarkan jadual,
Jamiah bagi keseluruhan pembahagian simati pertama dan simati kedua ialah 88. Nilai ini merupakan jumlah keseluruhan unit yang diperoleh selepas menyatukan dua pusaka iaitu simati pertama dan simati kedua yang mempunyai waris yang sama iaitu anak-anak. Dalam proses munasakhat ini, beberapa nilai asas yang diperoleh daripada mendarab asal masalah yang ditasihkan dengan bahagian simati seperti 11, 4, 616 dan 224. Ia digunakan sebagai gandaan bagi menyamakan semua pecahan faraid supaya boleh disatukan dalam satu pengiraan besar. Nilai 11, 4, 616 dan 224 kemudian digunakan bagi mencari gandaan sepunya terkecil iaitu GSTK dan hasilnya ialah 2464. Hasil daripada penggandaan dan penyatuan semua pecahan ini terhasil satu jamiah akhir iaitu 216,832 yang menjadi asas kepada pembahagian keseluruhan harta simati pertama sehingga simati kelima. Sebagai kesimpulannya, munasakhat ialah kaedah dalam ilmu faraid yang digunakan apabila berlaku kematian waris sebelum harta pusaka sempat dibahagikan. Kaedah ini memastikan setiap waris menerima hak mereka dengan adil dan tepat mengikut hukum syarak. Oleh itu, pemahaman tentang munasakhat sangat penting bagi menjamin pengurusan harta pusaka yang teratur dan menepati syariat Islam.